Jadi ini pentinglah, ini sebahagian daripada rukun iman. Seperti mana disebut dalam mukadimah kitab ni kan, kan Habib Habib Osman bin Yahya, dia kata antara tanda seseorang itu mensyukuri nikmat iman dan Islam ialah dengan dia mempelajari tentang iman dan Islam itu sendiri. Sebaliknya, kalau dia tak belajar tentang iman, tentang Islam, maka dia adalah orang yang mengkufuri nikmat iman dan Islam. Jadi nikmat iman dan Islam ni nikmat yang besar, nikmat yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ada orang dia tak dapat iman, dia tak dapat Islam, lahir-lahir di negara orang yang majoriti kafir, kan. Jadi kita, Allah Ta'ala pilih kita tu lahir-lahir dah ada iman dan Islam, dah ada Islam lah, dah ada Islam. Maka kita kena syukurinya dengan belajar sehingga kita faham betul-betul apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Kita faham betul-betul. Kan, yang kita tak nak ialah kita faham sekadar kan, apabila dihujahkan dengan musuh-musuh Islam, kita goyang, mana iman kita tu rapuh. Tak nak. Kalau boleh kita belajar sampailah pegangan kita tu kuat.